bersatu tidak akan bersama dengan DAP. UMNO ditubuhkan dulu agendanya khusus untuk agama, bangsa dan negara. Hari ini bersatu juga mempunyai ideologi yang sama. Agama, bangsa dan negara. Kalau itulah, mengapa harus kita berpecah? Perpecahan itu berlaku atas sifat kerana leadership. Dan kita pula di sini merasakan bahawa kita lebih sesuai untuk membawa agenda yang baru, yang lebih fresh, yang lebih segar. Kalau Datuk bertanyakan saya bersetujulah. Pasal apa nak adakan terlampau banyak. Tapi bolehkah mereka ni bersama? Yang ini persoalannya, sama ada boleh ataupun tidak. Hari ini sebagai contoh, bersatu tidak akan bersama dengan DAP. Tapi UMNO, suara-suara yang kita dengar pemimpinnya, sudah kata selesa dengan DAP. Kalau orang bawah bertanyakan dengan timbalan Presiden satu, takkan saya punya jawapan kata, no lah you tinggalkanlah UMNO. Tidak. Pada saya, perpecahan peringkat bawah ni sepatutnya tak timbul. Dia hanya di atas sebab-sebab tertentu. Jadi sebab itu kata apakah boleh satu masa nanti bergabung, bukan bermakna kerana parti bersatu sudah tidak kuat. Tetapi boleh bergabung itu bermakna kerelaan untuk menentukan perjuangan asal itu bersama. Jadi berbeza, bukan sebab kita tak kuat, tetapi kepentingan yang lebih besar. Apa dia kepentingan yang lebih besar? Adalah untuk menentukan perjuangan asal itu boleh disatukan. Itu bezanya.